Bang, cakap sikit. Saya akan jawab soalan yang pertama dulu. Untuk kita buat video testimoni yang consider bagus lah, kita kena tanya soalan yang betul. If you ask the right question, you're gonna get the right answer and the right script lah. Okay, selalunya apa yang saya tanya lah. Yang saya pakai, yang selalu guna adalah saya akan, ni paling basic, tanya dulu nama dan daripada mana. Soalan susulan, kalau dia buat bisnes ke apa ke, tuan buat bisnes apa? Cerita sikit. Bila kita cakap perkataan, cuba cerita sikit, lebih sikit. Arahan tu kena jelas. Itu keyword je, arahan jelas. Lepas tu kita kena tanya, okay, soalan penting, macam mana jumpa kita? Sebab bila dia buat story macam ni, bila video tu jumpa dekat audience yang tengok, dia akan lagi relatable lah. Kalau dia ada problem, kita cakap, okay, tuan ada problem apa yang tuan cari kita orang ni? Highlight the problem. Tanya problem dia. So nampak? So kalau orang yang ada problem yang sama macam saya, dia akan relatable dengan video tu. Terus dia akan tunggu, oh, orang ni boleh settle masalah aku tak? Okay, lepas tu kita tanya dia, okay, macam mana pengalaman deal dengan kami? Oh, best lah. Kita cerai. Takkan satu perkataan je kan? Sebab kita faham. Kadang-kadang setengah orang dia macam, dia tak tahu nak cakap apa kan. Dia cakap, okay bang, macam ni. Cuba cerita. Masa abang WhatsApp dengan kita, macam mana cara tim kita reply? Masa abang tengok kereta, inspection semua, macam mana ni? Kita kena korek. Kalau tak pandai cakap, kita yang kena direct dia. Nampaknya legit. Lepas tu, result. So, bila abang dah hantar ke sini, apa yang abang dapat? Oh, best lah, saya dapat gini, dah seronok. Last sekali, ini wajib. Bang, cakap sikit, kalau orang akan tengok video ni, apa yang abang nak cakap kat dia orang? Recommendation. Ask for recommendation.